Assalamualaikum, nasihat akak kepada pesara. Simpan emas, simpan tenang, duit simpanan pampasan persaraan ini. Kalau tak rancang betul-betul, sekejap saja boleh habis. Tapi kalau salah guna, menyesalnya bertahun-tahun. Ramai pesara dapat pampasan besar. 100 tu ribu, 200 ribu atau lebih. Tapi lepas 2-3 tahun, banyak yang tinggal kenangan. Kenapa? Sebab duit cair cepat, nilainya susut dan kita tak sedar perbelanjaan kecil-kecil yang berlubang setiap hari. Cara paling bijak, asingkan sekurang-kurangnya 30% daripada pampasan untuk simpanan emas. Bukan untuk kaya cepat, tapi untuk lindungi nilai kekayaan yang tuan-puan kumpulkan sepanjang hidup bekerja. Emas tak boleh dicetak semula, tak terkesan dengan inflasi. Dan bila kita simpan dalam bentuk aset yang kekal nilainya. Bila ada kecemasan, kita boleh cairkan sedikit. Bila nak belanja besar, emas inilah jadi penyelamat. Lebih penting, simpan emas dapat elakkan duit pampasan hilang begitu saja tanpa rekod dan tanpa disedari. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas secara selamat dan patuh syariah, terus WhatsApp akak sekarang. Akak beri nasihat terbaik.